fakta baru, cerita baru mengenai geng Circle 19. Geng Circle 19 ni telah dijelaskan oleh saksi ni. Geng Circle 19 ni adalah kawan-kawan rapat kepada saksi ni daripada dulu lagi. Kawan-kawan rapat lah. Ada 19 orang sebenarnya. Semuanya ada 19 orang. Dan saksi ini sebahagian daripada geng Circle 19 ni lah. Dan saksi ini juga pada subuh 16 hari bulan Julai 2025 dapat melihat Zara di bawah baring di rumah sebelah warden tu. Dan dia tidak sempat nampak Zara dinaikkan ke ambulans lah. Dan selepas tu dia naik masuk ke bilik untuk bersiap ke kelas. Itu keterangan di ponan yang ke-13. Kami tanya sama ada dia tahu pasal geng Circle 19 ni. Dia cakap dia tahu. Bila kami tanya siapa-siapa dalam geng Circle 19 ni, dia mention lah satu-satu nama tu. Jumlah dia 19 orang. Timbulnya geng Circle 19 ni adalah kawan-kawan rapat. Begitu je lah. So geng 19 tu adalah senior atau kalangan tingkatan dia saja? Itu saya tak boleh beritahu. Itu saya tak boleh beritahu. Students, tapi